Saya memang panas. Kau yang panas ke? Aku yang panas. Isu dengan rumah tangga dia. Puan, saya ada soalan panas saya nak tanya. Betul ke zaman sekarang ni lagi suami isteri dari skandal dekat office? Padahal dah kahwin. Kenapa macam tu Tak takut dosa ke? Okay, sekarang kita cerita macam mana benda ni boleh berlaku kan? Okay, bagi pandangan saya, kenapa pasangan suami isteri ni dia bekerja, dia boleh bercinta dengan orang lain sebab dia ada isu dengan rumah tangga dia. Dia tak ada komunikasi. Maknanya bila ada masalah, mungkin diorang pendam ataupun ego tak menerima teguran ataupun pandangan pasangan masing-masing. Jadi dia jadi tahu hati. Bila tahu hati, kat tempat kerja pula masa lebih, kat rumah pula kurang dengan pasangan, jatuh cinta lah. Bila jatuh cinta, bila kita tanya pula, kalau ada kawan-kawan tanya kenapa macam tu, dia cakap apa? Dia nak stay dalam perkahwinan sebab anak. Tapi dekat luar, dia buat hubungan dengan orang lain, which is lagi-lagi kalau perempuan, bukan boleh kahwin pun. Betul. Soalan lagi. Tapi macam tak baik lah, faham tak? Kalau contoh kan dah curang dekat office tu, kenapa tak berterus terangnya yang kau tu sebenarnya laki orang ke, isteri orang ke, sebab benda tu berdosa kan? Kalau dia dah tak sayang pasangan dia, kenapa tak jujur saja? Kalau macam dia menipu lagi lah, sakit hati bila dapat tahu. Oh, kalau perempuan sebab talak kat tangan lelaki mungkin lelaki tak nak lepas kan? Betul juga. Kalau lelaki pula tak tahulah, mungkin nak orang tukang masak nasi kat rumah. Itu tak tahu. Kita kena tanya juga orang-orang yang komen nanti apa pandangan orang tentang benda ni. Tapi tak boleh. Tak boleh sama. Okay, saya tak suka orang. Kita kena bagi emosi ni. Okay. Curang ni. Sebab faham lah lelaki boleh kahwin 4 kan. Betul lah kan. Boleh kahwin 4. Tapi agak-agak lah. Tahulah. Bila mana tahu nampak anak dara yang helok dekat office yang badan macam ni. Lepas tu tengok bina kat rumah pakai sarung nangka. Sarung nangka. Buka pintu rambut dia ambil. Salah perempuan juga kan. Ada tak? Dia macam dia pro and cons tau dekat situ. Ada juga yang mungkin pasangan dia kan, dia tak berterus terang yang dia nak isteri dia cantik. Dan jadi tak berterus terang yang dia nak pasangan dia cantik. Bila pasangan dah beranak apa semua, mungkin diri pun tak jaga sebab tanggungjawab banyak kan, nak besarkan anak, nak mandikan anak, nak makan minum suami semua, diri dia terlepas pandang. Jadi si suami nak cakap takut kecil hati. Jadi dia pun pergi cuci mata kat luar, lama-lama jatuh cinta. Bahaya juga. Bahaya kan? Jadi dia banyak sebab lah. Yang penting bagi pandangan saya, kalau betul kita rasa macam hubungan tu tak okey, dah cuba perbaiki pun masih tak boleh nak okey, daripada kita pergi buat benda yang memang tak boleh buat, better perceraian adalah penyelesaian dia. Betul? Setuju ke setuju? Apa saya cakap? Ke setuju je bercinta dengan orang lain? Tak. Risau. Tapi kalau macam dah tak ada kata sefahaman, macam Dah mana cuba kan?